Pengenalan surah Al-Kawthar. Nama surah Al-Kawthar adalah nikmat yang banyak. Bilangan ayat ni ada 3. Surah ini yang ke-108 dalam susunan Al-Quran. Dia diturunkan di Mekah. Kisah ringkas surah ini, orang kafir hina Nabi sebab anak lelaki Nabi meninggal. Mereka kata Nabi tiada keturunan. Allah hiburkan Nabi, kami telah beri Al-Kawthar, nikmat yang banyak. Apa itu Al-Kawthar? Sungai di syurga khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Diberi kepada umat Nabi yang taat dan beriman. Pengajaran surah Al-Kawthar, Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih bila orang hina kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Selalu solat dan buat ibadah korban. Nasihat kepada murid, adik-adik, surah Al-Kawthar ajar kita supaya bersyukur. Kalau kita ikut Nabi dan buat baik, insya-Allah kita boleh minum dari sungai Al-Kawthar di syurga nanti.